Untuk satu pancake, saya pakai dalam 2 biji kentang. Kita potong nipis kentang ni. Untuk satu pancake, saya pakai satu je cukup bang. Lepas tu kentang ni kita potong nipis-nipis. Lepas tu kita akan sambung potong panjang-panjang macam ni. Bang, macam mana nak potong laju macam abang? Saya potong slow gila ni. Kita kena keringkan kita punya kentang dekat atas tisu dan tekan-tekankan sikit. Keringkan kentang atas tisu, lepas tu kita tekan-tekan sikit. Sikit je, tak boleh banyak-banyak. Haram. Pindahkan kita punya strip kentang ni kat dalam mangkuk dan campurkan dalam 2 sudu tepung jagung, sedikit garam dan juga sedikit minyak masak. Pindahkan balik kentang ni, lepas tu bubuh tepung jagung, kita siram dengan garam, lepas tu bubuh sikit minyak masak. Lepas tu kita boleh gaulkan dia sampai sekata. Baik bang, saya gaul jap. Siap gaul. Kan cantik kejadian dia tu. Letakkan kita punya kentang kat atas kuali. Yang ni jangan tebal sangat tau. Bagi sedang-sedang je, bagi dia merata. Kentang saya memang tak banyak abang nak buat tebal-tebal. Bila dah rata, korang tekan-tekan sikit. Kita nak bagi bawah dia garing dulu. Tekan-tekan sikit, bagi bawah garing dulu. Lepas tu korang boleh flipkan kita punya pancake kentang ni. Bang, tak boleh nak flip bang. Kentang melekat pula dah. Jap, saya sekolahkan kentang ni jap. Kan dah tak melekat tu. Tengok ni bang, tengok ni. Jangan ingat saya kosong bang. Kemudian kita boleh ambil cheese mozzarella. Letak kat bahagian tepi ni. Mozzarella tak ada bang. Saya abaikan je. Bila bahagian bawah tu dah garing, korang boleh flipkan kapit dua macam ni. Bang, tengok ni lagi bang. Tengok ni. Tak berapa nak masak pula dah. Kita flip balik. Tunggu dia masak jap. Tada! Siap. Jom kita tengok macam mana hasil hari ni. Degil pula kentang ni. Sedap ni. Rasa macam french fries. Crunchy. 10/10 yang ni. Sedap.